Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Nusantara Pizza berada dekat UiTM Puncak Alam. Hari ni kita bersama dengan Tuan. Nama dengan Tuan tinggal dekat mana? Okay, nama saya Muhammad Faizul Hamzah. Saya tinggal di Puncak Alam. Okay, macam Tuan Faizul. Tuan Faizul personally suka pizza tak? Favorite saya lah. Favorite Okay, macam Tuan Faizul suka kerak nipis ke kerak tebal? Saya lebih prefer yang tebal punya lah. Yang tebal sebab lebih sedap lah, lebih kenyang kan? Lebih mengenyangkan lah. Macam Tuan Faizul sendiri, kalau diberi peluang, macam contoh saya tanya staff-staff lain tadi, ada kalau diberi peluang dia orang nak buat pizza apa? Macam contoh ada yang nak pizza rasa tom yum, pizza rasa rendang. Macam Tuan Faizul sendiri ada tak yang dalam terlintas dalam otak? Kalau untuk orang bercakap terasa Malaysia ni, saya berkenan dengan sambal hitam lah. Sambal hitam Sambal hitam, ya. Saya pernah rasa tadi sambal hitam tu di Pahang lah. Memang sedap lah. Memang sedap Di street punya pizza kan. Tapi memang saya tak jumpa lagi lah setakat ni. Okey. Sambal hitam punya. Macam kita kat tempat kita yang pelik sikit ada macam sambal petai pun kita ada. Nanti bila Tuan Faizul boleh datang tempat kita boleh try. Okey, macam Tuan Faizul sendiri, kalau makan pizza ke dine in ke take away? Saya suka take away lah. Take away. Take away. Lebih selesa lah. Ya, betul. Macam Tuan Faizul sendiri kalau makan pizza sedap minum dengan air apa? Saya suka air karbonat lah. Saya air gas lah. Dapat Air gas Coke tu okey lah. Betul dia selera sikit makan kan. Okey, last sekali kita nak tengok kalau macam Tuan Faizul, kalau dia follow kita dekat Nusantara Pizza kat TikTok, kita akan bagi 2 kotak. Kalau Tuan Faizul tak follow, kita akan bagi 1 kotak je. Boleh tak kita nak tengok? Okey. Ada follow Okey, dah follow guys. Tuan Faizul dah follow kita. Jadi seperti yang dijanjikan daripada Nusantara Pizza, ni ada 2 slice kotak. Nanti Tuan enjoy lah makan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Faizul. Alright, jumpa lagi.